Dalam bahasa Melayu itu, kebanyakan perkataannya bukan perkataan Melayu asli. Kebanyakan sekitar bagi saya 60% asal Sanskrit. Dan Sanskrit itu bukan terus datang dari India, tapi juga melalui tanah Jawa. Sebab itu kalau mengkaji bahan-bahan sejarah purba Melayu, purba dalam kata sejarah lama Melayu, elemen Jawa ni sangat penting. Bukan Jawa moden, Jawa kuno. Cerita, hikayat Hang Tuah, bukan Hang Tuah ya. Itu sendiri pengarang itu dipengaruhi oleh cerita hikayat Jawa. Jebat itu perkataan Jawa kuno, artinya wangian. Kasturi itu juga artinya wangian, Jawa kuno juga. Tuah pun tak wujud lagi perkataan tuah tu. Yang wujud ialah Tuha. Tuha itu artinya yang jadi pemimpin. Sebab itu sampai hari ini orang Melayu hormat orang tua. Perkataan Tuha itu digugurkan H. Ha tu, bunyi ha, menjadi Tuah. Kalau mahu, jadi mau. Durhaka itu perkataan Sanskrit. Brohaka. Semua beratus tahun berkata lekiu. Bukan lekiu. Dukewa. Jawi lama. Kewa artinya belati, pisau. Benda tajam. Dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa kuno. Oh. Kira lekir. Lekir ni perkataan Jawa kuno juga. Berarti kita, kalau ikat kain tu, tak ketat. Melekir dia nak tanggal. Oh, nak tanggal. Lekir ya. Ila ni biru. Dalam bahasa Sanskrit. Tuturan segala raja-raja. Orang tak faham perkataan Jawa kuno pituturan, dia sebutnya pertuturan. Bukan pertuturan. Pituturan artinya silsilah. Silsilah. Keturunan. Banyak lagi lah. Boleh ambil contoh-contoh perkataan Melayu yang ada H tu digugurkan. Disebut begitu. Dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu, kita banyak meminjam istilah Sanskrit, istilah Jawa kuno. Bukan Melayu. Semua tu pinjaman. Sekitar 60%. Sejarah ini, saya tak naklah bangga mengatakan sejarah ini penting. Tetapi tidak boleh kita elakkan. Kita tidak cermat. Kita tidak jujur. Melayu tak faham bahasanya. Saya sendiri, saya baru tahu. Saya mengkaji Batu Bersurat Terengganu. Orang semua kata itu bahasa Melayu, Batu Bersurat. Sebenarnya perkataan Melayu kuno sedikit aja. Perkataan Jawa kuno yang banyak. Kenapa Jawa kuno? Kerana Terengganu itu adalah wilayah atau koloni budaya Jawa. Kelantan, koloni budaya Jawa juga. Dan Srivijaya. Jadi pengaruh Jawa kuno itu, saya bukan Jawa. Saya Melayu tulen. Tapi yang benar harus dikatakan benar. Ya, pengaruhnya sangat dominan. Pengaruh sangat dominan. Kalau orang mengkaji sastra Melayu tradisional, tanpa melihat atau menganalisis pengaruh Jawa itu, tak sah. Kebanyakan perkataan dalam hikayat Melayu itu perkataan Jawa. Tapi sekarang ni kalau dalam dewasa ni lah kan, ramai yang mungkin yang macam cakap ya, mereka yang memperjuangkan kemurnian bahasa Melayu sebagai sebuah bahasa nasionalis, ya, nasionalis, menolak peminjaman kata-kata lain ni. Sebab mereka tak tahu. Pendapat pula macam mana kalau itu salah mereka tu. Sebab kalau kita selidik bahasa Melayu itu, saya dah kata tadi, 60%, sekitar 60% adalah pengaruh atau perkataan asing. Apa sahaja perkataan. Kalau tak Sanskrit, Jawa kuno. Tapi kerana orang meremehkan pengaruh bahasa, orang tak kaji bahasa Melayu.